Hari ni kita nak cerita pasal World Superbike Most dengan Toby Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brab with Extremo, obses dengan racing motor. Toprak hampir-hampir je menang hat-trick sekali lagi di Lita Most setelah sekian lama, tapi dikecewakan di saat-saat akhir. Betul-betul saat-saat akhir. Di race kedua, race yang terakhir, di lap yang terakhir, beberapa milisaat aja daripada finishing line. Toprak frust sebab dia kalah ni sebab dia punya BMW cut off sebanyak 2 kali dekat straight. Satu lagi sebabnya ialah dekat Lita Most ni, tapi sebenarnya dekat mana-mana Lita pun lah, Ducati ni ada sesuatu ekstra daripada jentera-jentera lain. Oleh sebab dekat straight dan juga exit corner Ducati tu ada ekstra daripada BMW, Toprak terpaksa recover aspek tu daripada aspek lain. Macam dekat track-track yang sebelum ni, cuma dekat sini sebenarnya agak berhasil. Race 1 dan juga Super Pole Race nampak Toprak boleh kalahkan Bulega. Dekat race 2 yang menjelang lap-lap terakhir, BMW tu kehilangan grip macam biasa, tapi Toprak dapat defend lagi. Malangnya dekat straight, masa tengah betul-betul perah nak menuju ke finishing line, semacam sistem anti-wheelie BMW tu terlampau banyak dan cut off engine sebanyak 2 kali. Jadi dia kalah sia-sia je dekat situ selepas berhempas pulas. Mengikut Toprak, diorang masih study lagi dan sampai hari ni kita belum dapat jawapan lagi daripada BMW kenapa cut off tu terjadi. Kembalinya Toprak pada kedudukan P1 pada race 1 dan juga Super Pole Race ni sebenarnya sangat-sangat diperlukan. Sangat diperlukan daripada segi pengutuan mata untuk lawan championship Nicolo Bulega, dan satu lagi dari segi aspek moral Toprak sendiri. Setelah BMW tu struggle di Essen dan juga di Cremona, kemenangan Toprak kali ini seakan-akan bagi sinar harapan yang Toprak dan BMW masih lagi ada harapan untuk fight World Championship dalam World Superbike. Cuma dua benda yang select sikit, iaitu cut off pada race kedua tu yang menyebabkan dia kehilangan tempat pertama, dan satu lagi lap time yang dipecahkan oleh Toprak tapi terpaksa cancel sebab ada yellow flag. Bulega di satu sisi yang lain pula, walaupun kita nampak Ducati tu jauh lagi power daripada BMW, dia cakap dia push 200%, 200% untuk cuba keep up dengan Toprak. Jadi bukanlah nak bias kat Toprak ke apa, tapi daripada segi pengamatan peminat World Superbike, kita boleh nampak yang Bulega ni berada di atas motor yang jauh lebih superior daripada Toprak, dan Toprak pula berjaya gunakan skill dia untuk membawa BMW tu fight dengan Ducati. Bukanlah nak puji Toprak lebih-lebih, tapi nampak kan dia fight dengan Ducati, bukan sebiji Ducati je dekat grup depan. Tengok sajalah Ducati kali ni bila Bautista tak dapat fight dekat depan-depan dan crash pula pada race 2. Kemudian Iannone terpaksa tarik diri daripada race utama masa dia crash masa sesi praktis. Tapi walaupun tanpa kedua-dua rider yang selalunya dekat depan ni, tempat kosong dia orang tu diisi oleh rider-rider Ducati yang lain juga. Petrucci dan Sam Lowe berada pada kedudukan ketiga dan keempat masing-masing. Jadi kita boleh nampak yang Ducati ni walaupun dengan rider-rider yang average sekalipun, dia tetap berada pada position lebih tinggi daripada pengeluar-pengeluar lain. Cuma BMW seketul aja terselit dekat depan-depan tu sebab Toprak. Seperti yang dijangkakan, yang kita cerita dekat video yang lepas, Ducati dikenakan lagi tambahan sekatan fluorid minyak untuk kurangkan dia punya performance, untuk balancekan dengan yang lain. Tapi masalah utama je, BMW dikenakan sekatan fluorid minyak yang sama. Tapi kalau kita tengok antara Ducati dan BMW, nampak macam Ducati tak ada kesan apa-apa langsung dan BMW tu semakin teruk lagi. Tengok je lah Van der Mark duduk dekat mana berbanding dengan Toprak. Jadi nampak macam sekatan fluorid minyak ni masih tak bagi kesan dekat performance Ducati, tapi bertambah teruk pada BMW. Ini bermakna kerja Toprak akan datang ni akan menjadi semakin susah. Seperti rules sedia ada, selepas 2 round lagi, maknanya lebih kurang di Misano nanti, semua ni akan dinilai lagi dan tambahan kepada sekatan fluorid minyak tu akan ditambah lagi. Kalaulah Toprak dan BMW kekal di depan fight dengan Ducati, mungkin dua-dua kena lagi sama macam hari ni dan bertambah teruklah BMW tu nanti. Tengok daripada keadaan ni, Ducati memang confirm kena lagi 2 round dan BMW pun rasanya sama juga dengan adanya Toprak. Beza dia macam tadi kita cakap, BMW dah nampak kesan, Ducati masih steady. Kalau benda ni berterusan, walaupun lepas dikenakan sekali lagi nanti, BMW dalam masalah. Ray mendapatkan poin pertama dia pada musim ni selepas masa dia kembali dekat Cremona hari tu tak berapa menyerlah sangat. Kat Most ni okey sikit walaupun dia crash pada sesi praktis. Cuma tak seserius Iannone dan juga Bulega. Cuma nasib tak baik pada race 2, cita-cita terlampau tinggi, cuba selak Bautista daripada belakang, menyebabkan Bautista crash out daripada race dan juga Xavi Vierge patah kaki. Tapi dengan Ray berada pada kelompok yang bolehlah dikatakan depan sikit, cuma tak fight untuk podium, nampaknya masih ada lagi skill Jonathan Ray ni sebenarnya sebagai ex-champion World Superbike 6 kali. Cuma nak dapatkan dia sampai fight ke podium tu dengan sebuah Yamaha nampak macam susah sekarang ni.
Menjelang pertengahan musim berlalu, cerita hangat dekat World Superbike ni ialah perpindahan antara rider dan juga tim. Toprak lah yang paling top sekali antara semua ni, dikaitkan rapat nak pindah ke MotoGP untuk tahun 2026. Toprak sendiri, dia terang-terang cakap dia memang nak pergi MotoGP. Patutnya decision Toprak ni akan diumumkan lebih kurang 1 ke 2 minggu lagi lebih kurang. Ni disebabkan manager dia, Kenan Sofuoglu, tengah lagi berbincang dan berunding dengan banyak lagi pengeluar. Dua jenama yang paling rapat dikaitkan dengan Toprak ialah Yamaha dan juga Honda dalam MotoGP. Bos MotoGP Yamaha sekarang ni yang menggantikan Lin Jarvis sebenarnya ialah orang yang rapat dengan Toprak. Factory team Yamaha, dua-dua rider dia sekarang ni, Quartararo dan juga Alex Rins, mempunyai kontrak sampai hujung tahun 2026. Tapi dalam Pramac, Jack Miller akan habis kontrak pada hujung tahun ni. Jadi secara teknikalnya ada kekosongan kalaulah Toprak masuk ke dalam Yamaha. Cuma isu dia, Jack Miller sudah mula tunjukkan potensi dalam tim Pramac MotoGP. Adakah diorang nak gantikan dia dengan Toprak? Nampak macam ada jalan dekat situ untuk Toprak pergi ke Yamaha, tapi mungkin kita boleh abaikan. Sebab kabarnya Toprak dan manager dia bagi masa kepada Yamaha sampai ke pertengahan Mei untuk finalisekan kontrak kalau dia nakkan Toprak. Tapi sekarang ni dah lebih daripada pertengahan Mei. Jadi mungkin deal ni tak tercapai. Dengan Honda, teorinya lebih baik untuk Toprak, di mana dia akan race dengan World Superbike dulu pada tahun 2026, tapi dalam masa yang sama tolong develop RCV 2027. Tapi dalam masa yang sama, kita dengar kabar yang Honda ni ada offer banyak rider, semuanya top tier. Contohnya Pedro Acosta, dan juga yang baru-baru ni yang paling hangat sekali, offer kepada Jorge Martin. Dan tak kira apa orang pandang kat dia untuk buat keputusan keluar daripada Aprilia lebih awal. Jadi siapakah yang sebenarnya Honda nak? Satu seat yang free tapi banyak rider yang dikaitkan. Oleh sebab kriteria-kriteria ni, ada penganalisis yang menganggap Kenan Sofuoglu melambat-lambatkan deal dan berunding dengan pengeluar-pengeluar lain semata-mata untuk jadikan BMW bagi offer yang baik kerana risau akan kehilangan Toprak. Ada logiknya dekat situ sebab BMW sekarang ni berjaya dengan Toprak. Tanpa Toprak memang susah diorang nak ulang kejayaan yang sama. Jadi bila tengok Toprak di offer oleh offer-offer menarik daripada MotoGP dan juga pengeluar lain, dia mestilah nak counter. Salah satu cara nak counter untuk jadikan kontrak tu lebih menarik ialah dengan memberikan gaji yang jauh lebih tinggi. Tapi macam mana pun BMW mestilah kena sediakan backup plan. Kalau-kalaulah Toprak betul-betul pergi ke MotoGP dan tinggalkan diorang, macam mana diorang nak teruskan kecemerlangan pada tahun ni dan juga tahun lepas? Antara rider-rider yang menjadi calon kepada BMW, nombor satunya ialah Nicolo Bulega, rider dengan pesaing BMW sekarang ni dalam Ducati. Kalaulah betul Toprak tinggalkan BMW dan BMW dapat kontrak dengan Bulega, menang besar dia. Satunya sebab Bulega sendiri ialah rider yang memang laju juga. Dia ialah bekas juara dunia World Supersport 600cc. Dan satu segi lagi, diorang dapat pisahkan Bulega dengan Ducati. Rider yang berjaya bawa Ducati menjadi pesaing diorang tahun ni, mestilah susah Ducati kalau kehilangan Bulega. Tapi Ducati pun tak berdiam diri, dia bagi offer yang menarik juga dekat Nicolo Bulega. Kabar-kabarnya Gigi Dall'Igna ada bagi offer kepada Nicolo Bulega, kalau dia stay dengan tim Ducati World Superbike, dia berpeluang untuk menyertai tim development MotoGP pada tahun 2026 untuk develop jentera Desmos Edisi GP 2027 dan dia akan dapat seat dalam MotoGP. Bulega baru berumur 25 tahun, masih muda lagi dan mustahil kalau dia tak terfikir untuk kembali kepada MotoGP. Impian semua rider kot. Fakta menariknya ialah kalaulah Bulega accept offer ni, bermaksud pada tahun 2027 nanti, confirm satu rider Ducati sedia ada akan kena sack. 6 rider Ducati sekarang ni ialah Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Firmin Aldeguer, Gigi Antonio dan juga Morbidelli. Siapakah antara 6 orang ni akan jadi calon yang kena sack? Pilihan lain BMW ialah Andrea Locatelli. Tapi pilihan ni nampak macam sekadar backup kalaulah kedua-dua Toprak dan Bulega tak terima offer daripada BMW. Dan secara jujurnya, kalau ikut data yang ada sekarang ni, BMW akan susah menang dengan Locatelli. Dia dah bertahun-tahun dengan Yamaha pun masih struggle lagi, apatah lagi kalau nak kena adapt pula dengan BMW baru nanti. Honda dan Bimota masih lagi berada di takuk yang sama, lebih kurang sama pada setiap race. Masih lagi gagal untuk atasi Ducati untuk berada lebih ke depan. BMW pun sebenarnya sebab ada Toprak je boleh kat depan Ducati. Inilah dominasi Ducati dalam World Superbike. Apa-apa pun dekat Most ni, race dia agak menarik. Fighting antara Toprak dan juga Bulega. Kita harap fight macam ni, battle macam ni akan berterusan untuk race-race yang seterusnya. Itu saja video pendek World Superbike kali ni. Kita jumpa dekat video seterusnya.